Nama saya Tashmish Kumaran. Hari ini saya nak berkongsi pengalaman cuti sekolah saya. Pada hujung minggu yang lalu, saya dan keluarga saya telah pergi berkelak di tepi pantai Port Dickson. Kami menaiki kereta ayah saya. Kami bertolak pada pukul 8 pagi. Kami tiba di pantai Port Dickson pada pukul 11 pagi. Saya melihat ramai orang berkelak di situ. Saya dan abang saya membantu ayah dan ibu membawa barang ke bawah pokok. Kemudian, saya dan abang saya terus pergi berenang diawasi oleh ayah saya. Selepas itu, abang saya membina istana pasir dan saya pula mengutip kulit siput. Abang dan ayah dan ibu menyediakan makanan di bawah pokok. Setelah penat bermain, kami duduk di bawah pokok. Kami sekeluarga makan dan minum bersama. Selepas itu, kami mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Pada pukul 4 petang, kami berkemas untuk pulang ke rumah. Saya dan keluarga saya